geng, assalamualaikum. Selamat bertemu kembali ke channel YouTube aku, Mamlaku Channel. Sebelum tu kita selawat dulu geng. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baru nak pasang. Okey geng, hari ni aku meneruskan lagi misi mencari ikan tebal BP episod 60. Lokasi aku dekat Kuala Linggi lah, Tanjung Agas. So sekarang ni mendung geng cuaca. Dah hujan dari titik. Dah pukul 3 geng. Okey. Memang aku tu lewat ini geng sebab aku nak kejar air jalan pasang. Sebab sekarang ni air kecil. Kalau daripada pagi tadi aku turun air surut jauh lah, tapi lambat pasang kan. Sekarang ni air dah naik. Alhamdulillah lah. So aku tunggulah sampai pukul 5 ke 5.30 kang, pukul 6 ke. Moga hari ni hasrat aku tercapai geng, mendapatkan tebal pipi. So aku dah set up joran aku 2 batang kat situ. Kau boleh tengok. Okey. Yang ni aku nak set up umpan. Lepas tu aku nak buat balingan lah. Umpan aku hari ni aku pakai jangkau geng, dengan ada nak bolos dan udang besar lah yang aku menjala hari tu. Jadi aku nak pakai kat sini, tengok boleh strike ikan apa. Dan target kita yang utama adalah ikan tebal pipi geng. Jom kita pasang umpan. Mantap. Tengok orang balik. Tengok kali balik kan. Okay geng, aku dah buat balingan 2 batang urut aku. So sekarang kita tunggu, okay? Semoga ada hasil. Mantap.
Mantap. Abang tu pun strike dulu juga ha. Terbaik. 2 ekor kan strike sekali. Okay geng, aku pakai ikan tadi geng. Mula tadi kena tekan geng. Aku pakai anak ikan bolos kan. Kena tekan. Lepas tu tali aku penduk. Aku kau tak ada. Kemudian kena tekan lagi. Aku tarik-tarik putus geng. Aduh, putus kat lidah. Wah, makan dah. Wah, dah makan geng. Dah makan. Lagi aku sambung balik. Lama. Mantap. Sambung cerita tadi. Tekan rod aku. Lepas tu kendur, tali kendur. Aku pergi karau. Kau tak ada. Lepas tu kemudian dia tekan lagi. Nak makan lagi geng. Tak dan aku nak cerita geng. Pada tekan kali kedua tu, aku tarik-tarik putus kat penyambung aku punya leader lah.
lah tu macam ikan besar geng. Sebab apa? Kendur kan. Ikan kecil makan ni dia tak kendur. Apalah, aku tunggu sekarang ni dah pukul 4 geng. Dah asar lah. Jadi kita tunggulah sampai pukul 6 ke macam tu kita balik lah. Okay. Semoga target kita tercapai ni geng. Boleh dapat tempat pipi je ni. Mantap. Beli lagi umpan. Okey geng, selamat lagi. Alhamdulillah. Okey geng, sekarang ni dah dekat pukul 6. Ikan pun dah keluar makan geng. Aku tak tahulah, salah satu punca dia mungkin sebab ada tumpahan minyak kot kat sini kan. Kalau boleh nampak air pantai ni dia berpelangi je ni. Sebab ada kapal karam ke depan tu. Depan tu ada kapal karam. Aku dimaklum ke orang sini hari Jumaat itu dia karam. Mungkin ni kesan minyak dia. Wallahualam lah, aku pun tak tahu sangat cerita dia. Jadi aku tak nak cakap apa-apa kot. Aku tak nak komen apa-apa lah. So jadi kan kita kemar-kemar kita balik lah okay? Ikan dah tak ada nak makan dah. Jadi kan kita tunggu kejap. Okay geng, alhamdulillah. Aku dah selesai mancing. Hari ni ada strike geng. Alhamdulillah strike gelama seekor. Lepas tu ikan dui 2 ekor lah. Aku tak ada strike ikan target geng. Lepas tu air dah penuh minyak dah. Tak tahulah aku nak cakap macam mana. Cuma ada tumpahan minyak geng kat sini. Jadi alhamdulillah tak strike. Tak ada strike pula, tak kumpau. So aku nak balik lah. Okay. Terima kasih kepada korang selama ni sudi support channel YouTube aku, Menang Berlaku Channel. Aku doa geng, semoga kita semua panjang umur, rezeki dan dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat. Okay geng, kita jumpa lagi di next video. Assalamualaikum, bye bye.